Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aini Natasha binti Mama Asri. Nombor kad metrik saya I25108242. Hari ini saya akan berkongsi tentang kepentingan bahasa kepada kanak-kanak dan kita akan belajar nombor 1 hingga nombor 10 dalam 5 bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, bahasa Korea dan bahasa Jepun. Untuk dalam bahasa Melayu, kenapa pentingnya kemahiran bahasa kepada kanak-kanak? Sebenarnya, ianya dapat membantu kanak-kanak menyampaikan perasaan, idea dan keperluan mereka kepada orang lain. Sebagai contoh, ibu, saya lapar, atau cikgu, saya nak ke tandas. Daripada situlah, orang dewasa ini akan memahami kehendak kanak-kanak tersebut. Bukan itu sahaja, melalui bahasa ini dapat meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak. Sebagai contoh, kanak-kanak berani memperkenalkan diri di hadapan kelas atau menjawab soalan yang ditanyakan oleh guru. Dengan ini membantu kanak-kanak berani bercakap, bertanya soalan dan menyampaikan pendapat dengan yakin. Jadi, adik-adik dah bersedia ke untuk kita belajar nombor 1 hingga 10 dalam 5 bahasa? Baiklah, tanpa membuang masa, kita akan belajar bahasa Melayu terlebih dahulu, iaitu bahasa ibunda kita. Jom kita belajar sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hebat adik-adik! Sekarang kita akan beralih kepada bahasa Inggeris. Ikut sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk bahasa Cina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk dalam bahasa Korea pula, Hana, Dul, Set, Net, Dasot, Yosot, Ilguk, Yodol, Ahuk, Yor. Untuk bahasa Jepun pula adalah Ichi, Ni, San, Yong, Ke, Roku, Nana, Hashi, Kyu, Jut. Secara keseluruhannya, mempelajari pelbagai bahasa dapat membantu kanak-kanak berkomunikasi dengan lebih baik, meningkatkan keyakinan diri serta mengembangkan kemahiran kognitif dan sosial mereka. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat dan menggalakkan adik-adik mempelajari pelbagai bahasa sejak usia awal lagi. Sekian daripada Cikgu Aini. Assalamualaikum dan bye-bye.